Hai, selamat pagi. Sekarang pukul 7.32. Kita orang tengah tunggu bas. Diorang kata 7.30 dah gerak, tapi basnya pun tak nampak bayang. Kita nak pergi mana hari ni? Hari ni kita nak pergi secret. Kat atas, tolak ke atas. Okay, so sekarang kita dah ada dekat rumah. Untuk yang program ni, rumah tu kena charger. So kita akan cat kat luar. Tapi sekarang kita akan makan dulu. Terima kasih banyak. Sedap. Apa makanan paling sedap? Nasi goreng. Sebab saya suka nasi goreng yang pedas. So kita dah masak. Tengok. Luar semua kena. Muka pun dah 2 kali. Ada lagi? 2 kali. Kerja keras betul. Okay, cakap apa yang berlaku sekarang. Dah tak rekod waktu buat kerja. Tahu-tahu makan balik. Okay, so kita orang dah siap dah mengecat. So sekarang ni dah pukul 1.55 petang. And then kita sebenarnya dah kena berkumpul, tapi kita masuk dulu nak makan. Sirap dari jagung cincau kot. Lepas tu dekat sana kita ada makanan. Wow. Daging, sekari, kari, sayur, tempe, tahu, sambalacan tu. Apa perasaan hari ni? Penat apa tangan dah merah macam kena siat. Tapi overall experience ni bagi berapa? 8. 9.8. So kita dah habis. Kita dah nak balik. Nak pergi bas. Nak pergi naik bas, kena jalan sebab rumah yang kita dapat ni jauh nun di sana. Jadi, apakah perasaan awak setelah hampir 5 jam cat rumah orang yang awak tak kenal pun siapa orang tu? Penat weh. Sangat penat, tapi okey lah sebab makcik tu sporting. Kalau makcik tu, sebab I dah fikir yang makcik tu galak tau. Tadi purpose dia cakap kuat tu kan, I macam oh shit, terkejut gila dia bagi salam. Ya, tapi I rasa macam oh makcik ni sporting. Daripada dia bagi salam tu macam oh okey boleh ni. Thank you so much makcik Mak Yah for inviting us and masak sedap-sedap. Thank you so much. Yes. Rating makanan 5 star. Cuma saya harap I dapat ni lah. I harap I dapat kuih tiaw. So Sarah, apa rating hari ni? So, sebabkan ini first time I, jadi I ingatkan I takkan suka. Tapi sesungguhnya I suka. Even penat, tapi dia macam dia ada something, at least kita do something hari ni. Dan overall experience I bagi 9/10. Okay, itu sahaja daripada kami. Bye. Bye.